Ramai sebenarnya kini tu dah si percaya sistem bank. Terutamanya kini tu di mana duit simpanan tumpuan tu dalam bank boleh lesap si tahu sini tuju. Dan ada juga kes hacker yang dapat masuk ke dalam handphone tumpuan dan boleh keluarkan semua simpanan tumpuan tu dengan hanya semudah menekan pautan yang tidak beri melalui SMS ataupun WhatsApp ataupun Telegram. Mun tumpuan tergolong dalam kumpulan yang dah si percaya dengan menyimpan wang di dalam bank, jadi solusi yang mudah, tumpuan boleh tukarkan sebahagian simpanan tumpuan tu ke dalam bentuk emas fizikal. Emas-emas tu, tumpuan boleh simpan dalam peti besi di rumah sebab kaedah tu lebih selesa untuk tumpuan. Ada juga golongan yang lebih selesa untuk simpan di safe deposit box dan ada juga lebih selesa untuk simpan saja di dalam akaun emas Gap Public Gold. Kalau apapun kaedah simpanan sekalipun, yang penting kaedahnya tumpuan boleh tidur lena pada waktu malam. Bagi yang dah bersedia untuk bola belian emas bersama Public Gold, tumpuan boleh isikan detail di beg di bawah. InsyaAllah kami akan hubungi tumpuan dan bantu tumpuan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tumpuan.